duduk KL, tak tahu nak buat apa. Duduk dengan Kak Long. Dah sekali saya kata tak apa, saya cari kerja lah. Saya cari kerja. So saya cari kerja. Cari. Dulu kan zaman dulu jawatan kosong tu dekat surat khabar. Surat belakang. Bulat pergi tanya call. Okey, nanti kita akan call balik. Semua jawapan macam tu lah lebih kurang. Langsung tak ada. Pergi Mid Valley tanya ada tak jawatan kosong. Tak ada. Semua tak ada. Kau pun susah dapat kerja ni. Last sekali saya pergi dekat, ingat lagi, dekat Giant Batu Cave. Dia kata boleh kerja esok. Alhamdulillah ada kerja. Berapa gaji? 600. SPM kan? SPM. Sebab yang for flat tak boleh pakai. USM tak boleh pakai, tak ada habis. SPM ya. Kata result straight A. Kata tapi kerja dengan budak Bangla dengan Myanmar, angkat barang daripada lori bawa masuk dalam supermarket. Gila. Bukan bawa masuk supermarket tu, bawa masuk dekat depan supermarket tu, bawa masuk dalam store. Daripada kita unload daripada barang daripada lori tu masuk dalam store. Itu je kerja dia. Gila. Kerja buruh kasar. Gaji 600. Dia pada student medik jadi buruh kasar tu. Dulu kita ambil kerja tu. Ambil kerja. Kerja masuk kerja. Duduk lepak dengan geng Bangla, Myanmar. Aku macam mana aku nak bagi, kadang fikir gaji aku 600, sampai bila aku nak gaji 600 macam ni? Sampai bila aku nak gaji 600? Tapi buat berpeluh pagi, pukul 8 pagi tu dah berpeluh dah baju. Dah angkat barang, angkat dulu. Paling berat kalau dynamo masuk, beras masuk, tu berat. Bagi kita kena tarik kan, sabun dengan dynamo tu. Sabun dynamo. Dia masuk tinggi kan. Tarik masuk Bangla. Kalau dekat depan kosong, kita pula masuk juga. Kita fill up dalam kedai. Dalam kedai dekat ruang depan supermarket tu. Tapi duduk kat Giant lah. Kerja. Suatu hari mak call.